Bah, Pada mana? bawa balik kerja bah. Bayi tak balik rumah? 3 hari je bah, business trip bah. Kalau aku dengan mak kau tak ada dah. Orang kerja bah. Bak sini sikit. Ah, Boleh lah nanti abang pergi Toto kedai depan tu. boleh apa? Mak kau punya Toto. Kau apa tahu kau? Kau tahu buat pergi balik rumah ni macam hotel je. Tak ada kau pergi masuk sekarang. Sai! Bah. Ah, Kau nak pergi mana? kau nak Kau keluar je baru bah. balik rumah kau nak keluar dah. Tadi karam abang punya. Tak, maksud abang bagi sedekah kat orang. Ah, Ha. okey bah. Kau tak payah nak bagi abang lah. Kau simpan lah duit kau tu. Untuk masa depan kau juga. Jangan suka bazir-bazir sangat duit kau ni. Abang Kau nak keluar pergi mana ni? Pergi makan bah. Jadi, bah. Kau balik awal lah. Bah. Ya bah. Abang rasa abang nak pergi Phuket lah. Tak tahulah abang punya kawan tu cakap buka Bangla Road tu macam dia jual barang-barang murah. Kita naik flight kan bah. Kau ingat muka abang ni cop duit Guna je kereta abang ni. Kadang-kadang start pun bunyi macam mengisi rumput dia. Kau nak pergi beli kereta baru untuk abang? Ah, kalau macam tu orang beli lah kereta untuk abah. Ah, ni lah bah kereta baru bah. Mas Rongo simpan duit kan? Ni lah kereta Proton Saga bah. Ah, interior, exterior dia semua memang padu baik lah. Boleh lah abang pergi main golf dengan janda depan tu sekejap. Dengan siapa? Kanda. Oh, cantik lah kereta. Proton Saga, ikon Malaysia ni, true ikon Malaysia ni. Cai! Bah, Cantik kasut kau? abah nak ke? Orang boleh beli kan? Membazir lah kau nak beli-beli kasut. Sama aku dulu ada kasut kelopak jantung pun dah cukup. Bah, macam ni bah. Okey tak kereta bah? Bagus, cantik, bagus. Abang boleh bawa janda tu jalan-jalan. Selesa. Siapa? Bagus. Bawa siapa? Tak apa bah, macam tu orang masuk dulu. Pergi masuk.